Lampu solar yang korang boleh gantung dekat tiang lampu, boleh letak dekat tepi jalan. Sebiji yang ni boleh dapat 2 biji yang ni. Walaupun kecil tapi harga dia murah. Tapi lampu ni dia terang tau. Saya dah repeat banyak biji lampu ni. Dekat jalan ni saya dah ada 4 biji lampu yang model putih ni. Memang best pakai yang ni. Dia boleh nyala terang dari maghrib sampai subuh. Walaupun siang cuaca mendung tapi dia boleh cas dengan cepat sebab panel lampu dia ni saiz besar dekat bahagian belakang ni. Panel saiz ni baru dia boleh cas lampu dengan cepat. Jadi waktu mendung pun tak ada hal. Model ni kalau korang tengok, lampu dia ni bahagian sini sahaja. Kecil je. Tapi lampu dia ni dah cukup terang. Jenis sebiji-sebiji dekat bahagian sini. Dari sini sampai sini sahaja. Separuh je. Dan dekat bahagian bawah dia ni ada bateri dekat dalam ni. Sini switch dan sini sensor. Ada 2 mode. Korang boleh pakai direct nyala dari maghrib sampai subuh pun boleh. Nak pakai mode sensor pun boleh. Dia akan malap sepanjang malam. Tapi dia akan cerah bila detect ada pergerakan. Dia ada motion detection. Kalau korang pasang dekat tempat gelap, kalau ada penyamun lalu waktu pagi, lampu ni nyala, penyamun lari tak cukup tanah. Tapi sebenarnya lagi best kalau korang pasang lampu ni nyala dari maghrib sampai pagi dengan terang. Sebab lampu ni boleh tahan lebih 12 jam. Kalau dekat tempat gelap, korang boleh pasang lampu ni. Tambah-tambah kalau jalan masuk ke rumah. Yang model ni saya pasang dekat tiang ni. Saya letak kiri kanan macam ni. Bila malam, lampu ni memang terang. Jadi kalau korang bajet tak banyak tapi nak cari lampu solar yang boleh nyala terang, boleh nyala sampai pagi, korang boleh check model yang putih ni. Yang ni saya memang dah repeat banyak. Yang ni memang puas hati. Korang boleh check dekat link video.